kita selalu dengar kan kerajaan Arab, kita nak pergi Mekah, kita kena pergi Arab, nak pergi masuk Mekah. Tapi siapa sebenarnya yang memimpin Mekah ni? Macam mana segala dia? Jom aku cerita. Keluarga diraja Arab ni dipanggil Al-Sa'ud. Kenapa Al-Sa'ud? Siapa Al-Sa'ud ni? Al-Sa'ud ni adalah salah seorang ataupun seorang ketua kabilah Diriyah pada abad ke-18. Okay. Yang membuatkan dia ni dapat berkuasa adalah bukan harta dia, tapi pakatan besar dia. Pada tahun 1774, dia berpakat dengan seorang ulama iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan? Dia pair dua ni. Engkau jaga agama, kan? Ulama jaga agama, aku jaga politik di semenanjung Arab. Dan melahirkan daripada pakatan ni yang kita berada ni, dia melahirkan negara Arab pertama. Tapi selepas tu kita tahu dalam buku Al-Fasanatin, korang kena baca bahawasanya Arab ni dilawan oleh kerajaan Uthmaniyah, kan? Lepas lawan dia orang jadi kuli-kuli kerajaan Uthmaniyah, di bawah kerajaan Uthmaniyah. Mereka pun nak bangkit kononnya. Mereka bangkit menentang kerajaan Uthmaniyah tu sendiri. Sedih. Apa rasa sedih? Kan? Orang kena baca dalam Al-Fasanatin. Kemudian selepas dia lawan tu, dia seorang pemuda ni nama Abdul Aziz bin Saud menjadi pemula ke arah era negara Saudi yang moden pada hari ini. Okay. Kalau korang nak tahu cerita banyak lagi, korang kena baca buku Al-Fasanatin. Bye.